Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netanyahu keluar statement banyak sekarang ni. Jom kita dengar apa yang dikatakan oleh Netanyahu lanatullah ini dalam masa 24 jam yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah 6 hari bulan 5 2026. Apa yang dikatakan oleh pihak Israel laknatullah ini, dikatakan kerajaan Israel telah menyampaikan satu mesej kepada Washington yang dikatakan pihak sekuriti keamanan dan ketenteraan di Israel ingin untuk disambung semula perang dengan Iran dalam masa secepat mungkin. Dan dikatakan Israel disangkakan rundingan genjatan senjata yang tengah berlaku sekarang ini dengan pihak kerajaan Iran ini hanya membazir masa dan tidak mendapatkan apa-apa sahaja. Dan dikatakan oleh pihak bertanggungjawab tentera Israel yang dikatakan Israel dan Amerika Syarikat pada bulan April telah meletakkan beberapa target untuk mereka menserangkan Iran semula, dan antaranya adalah tembak bekalan petrol ataupun minyak dan juga gas. Jadi pihak Netanyahu, kerana dia dah sedar bahawa apabila dah mengurangkan kawasan peperangan, apa yang perlu dia lakukan? Push Amerika lagi. Kita perlu cari satu tempat baru di mana tidak tahu tetapi harus berperang. Kerana dah kurang sikit peperangan sekarang, dah bawa hadapi mahkamah lagi. Maksudnya apa kalau dah bawa ke mahkamah? Tak lama lagi Netanyahu akan tumbang, dan dia tidak ingin sama sekali dia tumbang. Dia ingin duduk di atas kursi itu sekian lama mana yang mungkin. Dan dia telah meletakkan super glue sebenarnya, yang cat gajah itu di bawah dia untuk bertahan lama. Dia tidak ingin masuk ke dalam jail ataupun lock up. Mungkin dia akan push semula lagi Amerika Syarikat untuk menyerangkan Iran lagi. Wallahualam.